Saudara yang semati sekalian, insya-Allah saya gunakan 7 minit untuk Yusof Router. Siapa Yusof Router? Yusof Router ni ialah cucu pada almarhum arwahnya SM Idris. Siapa SM Idris ni? SM Idris ni seorang tokoh gerakan Melayu Islam, kan? Dia di Pulau Pinang. Pulau Pinang ni mamak nasi kandar tu Melayu lah. Inilah kehebatan orang Melayu, menerima semua asal kamu hidup berbudaya Melayu dan mengamalkan Islam yang betul, kamu Melayu. Itu hebat orang Melayu ni. Jadi SM Idris ni dia pengasas gerakan Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Siapa yang kendali NGO daripada dulu semasa arwah ni hidup, saudara pasti kenal SM Idris. Dia ni murah hati dan dia membantu. Jadi SM Idris ni cucu dia Yusof Router. Anwar Ibrahim kali pertama jumpa Yusof Router ialah apabila dia pergi ke rumah SM Idris lepas keluar penjara itu, dia pergi rumah SM Idris, jumpa Yusof Router. Daripada situ dia bertukar nombor telefon. Bila dia bertukar nombor telefon, masa tu zaman BlackBerry, dia pakai BlackBerry lagi. Dia BBM. Jadi bertukar-tukar. Jujur saya bagi tahu, Yusof Router antara awal dah bagi saya tengok semua salinan dia cetak. Saya ambil benda tu, saya cetak semua, saudara. Memang chatnya selama beberapa bulan itu macam baca buku lucah. Ini Nur Ibrahim. Kemudian Anwar pun bawa Yusof Router datang ke Kuala Lumpur, kerja dan duduk di rumah pejabat. Masa tu dia di Banglo di Bukit Gasing, Petaling Jaya. Semua budak pejabat marah. Sebab apa? Yusof Router ni darling Anwar Ibrahim yang baru. Kisah sonang cerita orang faham macam itulah. Makna Yusof Router ni rapat dengan Anwar Ibrahim. Malah Yusof Router diberi katil tidur, boleh tidur terus di rumah banglo yang dijadikan pejabat di Bukit Antarabangsa. Okey, baik. Dilajukan cerita. Berlakulah pilihan raya Port Dickson. Hari pilihan raya Port Dickson ni, saudara, hari yang sama saya bagi tahu. Pagi tu dia jumpa dengan taklimat pilihan raya. Lepas tu pagi ni tengah kempen ni, tengah sibuk. Dia jumpa pemandu teksi. Lepas tu dia balik ke Kuala Lumpur, ke Bukit Segambut. Rumah dia di Bukit Segambut. Sekarang ni rumah tokai Cina di Kajang tu. Ni masa dia duduk rumah Bukit Segambut. Di rumah Bukit Segambut dia duduk. Ketika keluarga di mana? Port Dickson. Semua di Port Dickson tengah kempen. Dia di Bukit Segambut, dia balik tengah hari itu. Yusof Router telah diarahkan oleh, ni saya tak boleh sebut nama sebab dia akan jadi bahan mahkamah, oleh salah seorang daripada orang staf Anwar Ibrahim, kau pergi hantar teks ucapan Anwar ni untuk Anwar teliti di rumah Anwar Ibrahim. Saudara, Anwar tak boleh lari. Sebab apa? Bini dia timbalan Perdana Menteri. Yang jaga rumah tu siapa? Yang jaga rumah tu polis, saudara. Dia ada diary. Kereta masuk, kereta keluar, keadaan kereta keluar, keadaan kereta masuk. Dia ada diary. Anwar tak boleh lari. Akhirnya sampai ke rumah Anwar Ibrahim, dia pun serah tu, itu yang berlaku. Anwar bawa dia naik atas ruang peribadi apa semua. Maka berlakulah jilat menjilat, berlakulah ramas meramas dan tunjuk menunjuk senjata. Berlaku. Yusof Router tolak. Yusof Router tolak. Sebab cakap Yusof Router ialah kalau setakat nak bergurau mesej-mesej ni dia okey. Tapi sampailah kau jilat-jilat lah tongkok dan kan. Yusof Router tolak. Yusof Router tolak, start kereta balik. Maka 2-3 hari lepas tu staf-staf di pejabat kesan benda tu. Oh, Anwar dah mula jauh dengan Yusof Router, dah mula marah. Maka yang marah-marah ni mula timbulkan masalah dan Yusof Router dipukul oleh Farhash. Dia pergi report polis, ada laporan perubatan semua, tapi polis tak bertindak. Dipukul Dek Farhash, saudara.
Lepas tu, lepas pukul, Yusuf berbungkus barang, keluar, buat report polis dan mula menyatakanlah dia kena pukul, dia kena ni apa semua. Akhirnya Anwar Ibrahim cakap, mana ada, ni bukan staf saya, kan. Lepas tu setiausaha akhbar Anwar Ibrahim pada ketika tu, budak pejabat dia, salah seorang staf dia cakap apa? Oh, Yusuf Rauter ni penagih dadah, Yusuf Rauter ni ada masalah disiplin. Yusuf Rauter saman orang yang buat kenyataan tu, dan Yusuf Rauter menang lebih kurang 100,000. 200,000 menang. Maknanya yang kau tuduh tu salah lah. Betul lah Yusuf Rauter cakap dia kerja dengan Anwar Ibrahim, dia dibawa oleh Anwar Ibrahim daripada Pulau Pinang. Betul lah Yusuf Rauter cakap tu, kan. Akhirnya masa itulah juga Yusuf Rauter datang jumpa saya, jumpa ramai, jumpa lawyer. Saya kesan lepas tu ada ramai lah. Dia pun cerita, saya kata, Yusuf, aku tak nak layan benda ni, kau pergi buat. Sebab bagi saya pada ketika itu, kita cakap macam ni lah, kan. Saya telah menangkap Ustaz Dolah makan tengah hari tadi 2 pinggan. Tak boleh kan? Tangkap Cikgu Bat makan 3 pinggan. Tak boleh. Macam itulah tak pelik tangkap Anwar Ibrahim buat kojo tu. Faham tak? Jadi bagi saya tak pelik dah. Biasa. Jadi kau pergi buatlah akuan bersumpah. Dia buat akuan bersumpah. Saya tengok serius lah budak ni. Sob, kau tahu tak, buat akuan bersumpah ni boleh kena tangkap, boleh kena dakwa, boleh kena, kalau kau buat tipu. Tak. Aku yakin aku buat betul. Kalau kau betul kau pergi buat report polis. Tapi saya ingatkan dia sebelum itu. Sob, yang kau buat ni laki kepada Timbalan Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Kalau kau salah gaya, laporan palsu, kau dalam kau, Sob. Tak palsu. Aku yakin aku betul. Buatlah, Sob. Dia buat laporan polis. Polis tak bertindak. Akhirnya, nak jaga ni, berapa kawan-kawan maklumat dalaman polis, kata nak trap Yusuf Rauter buat laporan palsu. Macam mana nak buat ni? Kan? Panggil Yusuf Rauter ke Bukit Aman, jalani ujian poligraf. Poligraf ni, poligraf ni kan? Dia ujian yang anak mata ada kamera, jantung, macam-macam wayar lah dipasangnya. Maknanya kau menipu je, dia bunyi tu kan. Pelah kata. Tapi akhirnya saya yakin Yusuf lulus dan benda betul. Sebab apa saya yakin? Ketika itu Yusuf, bila polis tak bertindak, Yusuf Rauter telah filekan saman di mahkamah. Yusuf Rauter minta dengan polis. Bak keputusan ujian poligraf itu, Anwar Ibrahim hantar lawyer, mulakan prosiding mahkamah supaya laporan poligraf itu tidak diserahkan kepada Yusuf Rauter. Kenapa Anwar Ibrahim takut? Kenapa polis tak serah? Sebab Yusuf Rauter didapati cakap betul. Memang kejadian ramas-meramas, jilat-menjilat, tunjuk-menunjuk tu berlaku. Saudari yang saya mati sekalian, ini semua dah panik. Tak boleh elak. Pujuk Yusuf Rauter, tak boleh surrender. Ugut Yusuf Rauter, tak boleh surrender. Kes akan berlaku lebih kurang bulan 5. Wartawan, kawan-kawan daripada Bangkok, daripada Jakarta, daripada apa dah telefon. Kita orang nak datang ni, ini sejarah dunia. Di mana Perdana Menteri lelaki cuba merogol lelaki. Ini maknanya kalau ini berlaku, mampus Anwar Ibrahim. Makna kisah daripada 98, dunia akan lihat benda ini. Jadi Anwar sudah panik. Tiba-tiba Yusuf Rauter satu hari turun daripada rumah dia, dia duduk Damansara. Ni affidavit keluarga dia ni yang cakap ni. Affidavit dia, affidavit keluarga. Dia turun sampai kereta, polis dah ada. Buka, polis cakap, buka kereta. Dia pun tokan alam dia, tak boleh buka. Tak boleh buka, kereta dia tak boleh buka. Polis tolong masuk melalui pintu co-pilot, pintu sebelah driver, bukakan pintu driver, ambil masuk. Dia masuk, polis siap tunjuk, ni beg siapa ni? Yusuf Rauter cakap, tak pernah kau, nah beg ni dah. Kan? Ni beg siapa ni? Buka beg tu, nak jumpa pistol.
Saudara cakap, aku tak tahu. Dah, duduk belakang, polis terus bawa kereta tu dengan kereta peronda apa semua, iring pergi ke IPK Kuala Lumpur. Sampai IPK Kuala Lumpur, geledah, jumpa dadah pula. Saudara, dia tak boleh elak daripada pemikiran rakyat. Cerita kelakar macam ni, rakyat akan fikir, ini orang yang takut kes dia disebut di mahkamah dan dunia akan melaporkan. Hari ini tak banyak benda kita boleh buat. Kita kena doa Yusof ini terus kekal teguh hatinya. Saudara, dia duduk dalam bilik pengasingan di penjara Sungai Buloh. Diasingkan, diberi tekanan. Kalau tengok dia daripada rambut panjang mula-mula tu kan, sekarang dah rambut pendek, dah kurus kan, dah menggigit. Kita boleh tengok dia dengan pucat. Dan saudara, kita doa supaya Yusof terus kuat, dan dunia akan menyaksikan bulan 5 ini. Karena itu saya bagi tahu saudara, Anwar ini dia akan jatuh dengan cara yang hina. Kamu boleh bermuka-muka, tapi bukan setiap hari dan depan semua manusia. Kamu boleh tipu, tapi bukan tipu semua orang setiap masa dan selamanya. Allah Maha Kuasa. Okey, selesai bab pertama Yusof Rauta. Faham ke tidak?